Apa tu Mazda? Kata dasar yang menunjukkan perbuatan. Kata dasar yang menunjukkan perbuatan. Dia kata dasar ke? Bukan. Dia adalah kata dasar yang telah diubah. Dia bukan kata dasar. Tapi ada kalanya dia boleh jadi kata dasar. Itu daripada segi makna dia lah. Kalau nak cakap pasal makna tentang Mazda ni, Mazda ni sebenarnya banyak cara translate dia. Awak boleh translate dia jadi kata kerja, boleh translate dia jadi kata terbitan, boleh translate dia jadi kata dasar. Jadi biasanya lah kalau saya ajar untuk budak-budak sekolah, Mazda ni dia adalah kata terbitan. Tu biasanya yang saya ajar dekat sekolah lah. Saya ajar macam tu dekat student sekolah. Jadi kata terbitan ni sebenarnya macam mana? Kata terbitan ni, dia adalah perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Itulah kata terbitan. Kata terbitannya adalah perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contoh, saya ambil perkataan makan. Makan ni kata dasar ataupun kata kerja. Kalau saya ubahkan dia kepada masdar ataupun kata terbitan, dia akan jadi pemakanan. Gitu. Itulah kata terbitan. Jadi imbuhan awalan dengan akhiran. Mana imbuhan awalan? Pe. Mana akhiran? An. Gitu. Kalau saya ambil perkataan kerja, kalau kerja ubah dia jadi kata terbitan, dia jadi macam mana Syafiq? Kerjaan. Dia jadi pekerjaan. Kalau saya ambil perkataan apa lah? Perkataan apa lagi? Bentuk. Bentuk iman. Bentuk ni dia adalah kata dasar. Kalau saya nak ubahkan dia jadi kata terbitan, dia jadi macam mana? Pembentukan. Dia jadi pembentukan. Itulah masdar sebenarnya. Masdar ni dia adalah kata terbitan lah. Tu untuk silibus bahasa Arab korang. Tapi bila korang dah sambung bahasa Arab dekat universiti nanti ataupun belajar lagi tinggi ke, korang akan tahulah sebenarnya masdar ni dia ada banyak cara nak translate. Tapi untuk level sekolah ni memang kita translate dia jadi kata terbitan. Jadi sekarang ni saya nak korang bagi maksud je. Hmm. Okay, kata abah maksud dia tulis, alama maksud dia ajar, istakhdama maksud dia guna. Okay, Hafizin, kata abah. Kalau kita ubahkan dia jadi masdar, dia jadi macam mana? Kata abah ni, dia punya kata kerja adalah kata abah lah, maksud dia tulis. Kalau saya dah ubahkan dia jadi masdar, dia jadi kitabatun. Apakah maksud kitabatun? Lagi ya. Okay, kata terbitan tu, dia adalah perkataan yang ada imbuhan awalan dengan imbuhan akhiran. Contoh, Contohnya macam perkataan kerja ni. Kerja ni kalau saya nak ubahkan dia jadi kata terbitan, saya hanya perlu tambahkan imbuhan awalan dengan imbuhan akhiran. Jadi bila saya dah ubah dia jadi imbuhan awalan dengan akhiran, saya dah tambahkan dia, dia akan jadi pekerjaan. Yang tu kerja. Kerja akan jadi pekerjaan. Kalau tulis agak-agak dia jadi macam mana Hafizin? Betul. Penulisan. Okey. Itu. Nampak? Terusnya. Iman. Kalau ajar dia jadi macam mana? Pelajaran. Yes, kalau ajar dia jadi pengajaran. Syafi, kalau guna dia jadi macam mana? Pengajaran. Pengajaran dengan pelajaran dia adalah dua benda yang berbeza. Kalau pengajaran dia adalah kita mengajar lah. Pengajaran. Kalau pelajaran dia adalah benda yang kita belajar. Jadi dua benda itu berbeza. Disebabkan alama ni maksud dia adalah ajar, maka dia jadi pengajaran. Gitu. Okey, Syafi, kalau guna dia jadi macam mana Syafi? Dia akan jadi penggunaan. Dia jadi penggunaan. Pergunakan tu dia lebih kepada kata kerja juga sebenarnya. Pergunakan. Gitu. Okey. Sekarang ni
Ada 6 perkataan dekat sini. Saya nak korang ubahkan 6 perkataan ni menjadi masdar. Gitu. Jadi, cara untuk ubahkan perkataan tu kepada masdar, saya ambil satu perkataan dulu. Contoh, saya ambil perkataan allama. Okey, allama ni, Syafi. Dia sama dengan, dia fi'il apa ni, Syafi? Fi'il madi. Kenapa? Sebab dia sama dengan fa'ala. Okey. Sekarang ni, saya nak awak bagi apakah wazan masdar untuk fa'ala. Taf- Taf'ilan. Taf'ilan. Okey, jadi sekarang ni, cuba awak ubah perkataan allama tu jadi masdar. Mengikut wazan taf'ilan ni. Ta'liman. Dia jadi ta'liman. Jadi cara nak ubahkan masdar macam tu. Kena tahu dulu apakah wazan yang diikut. Contohlah kalau dia bagi wazan fi'il mudhari', awak carilah dia sama dengan wazan fi'il mudhari' yang mana. Kemudian awak tengok dia ada wazan tu, cari wazan masdar yang sebaris dengan dia. Nanti akan dapat apakah wazan masdar dia. So bila kita nak ubahkan perkataan tu kepada masdar, just ikut bentuk dia. Macam tu. Nampak Hafizin, Iman dengan Syafi?